Ingat lopak air kecil je, sekali terlanggar, no, dalam rupanya. Habis melayang handphone. Hello guys, untuk video kali ni saya dapat job tukar LCD S22 Ultra dekat Sentul. Untuk job kali ni, customer ni pilih screen original. Customer ni kata dia dah start survey dah untuk handphone lain. Yelah, S22 Ultra screen dia bukan murah, tapi memikirkan data-data kerja yang ada dalam handphone ni, nak tak nak kena repair juga. Dia ada juga survey dekat area KL ni, tapi kebanyakan kedai semua suruh tinggal. Dalam iklan, dalam setengah jam boleh siap, tapi bila sampai-sampai suruh ambil petang pula. Macam mana? Data kerja dia ni sangat penting. Kalau boleh dia nak buat sekarang, sekarang juga siap. Tu yang dia survey habis-habis, sampai jumpa kita. Kita cakap buat appointment, datang terus buat depan-depan. Tak payah nak letak deposit. Nak bayar bulan-bulan pun boleh pakai SPayLater. Tapi customer ni steady, dia bayar terus cash. So korang pun kalau handphone korang dah problem tu, skrin tak menyala, keluar line je, kalau korang nak repair handphone depan-depan terus dekat tempat korang boleh PM saya.